Pertama sekali, kalau anda nak menyimpan dengan public gold, anda kena trust dengan public gold dulu. Macam mana kita nak trust kepada public gold? Yang pertama, cuba tuan-puan pergi tengok dealer-dealer yang buat live ni dia daripada syarikat mana. Boleh dikatakan majoritinya public gold. Itu yang pertama lah. Kalau duduk rumah pun dah boleh detect dah benda tu. Tapi kalau nak lebih confirm lagi, nak trust pada public gold, boleh hadir seminar yang kami buat. Kami buat seminar every month dekat seluruh Malaysia. Johor, Kedah, Terengganu, Kelantan. Setiap minggu tuan-puan. Seminar kaya dengan emas. Lepas tu tuan-puan boleh datang dekat HQ Public Gold dekat Menara Tun Razak KL. Maksudnya kalau tuan-puan nak trust dengan Public Gold ni, mudah je hari ni, maklumat di hujung jari. Boleh datang secara fizikal punya program. Saya sendiri secara jujurnya dah 5 tahun dengan Public Gold. Alhamdulillah tuan-puan, kehidupan saya dah banyak berubah. Sebab apa? Sebab dulu tak ada tabungan. Kenal je Public Gold, tabungan makin bertambah. Jadi untuk tuan-puan yang ada masalah nak menabung, selalu bocor menggunakan duit kertas, anda boleh decide untuk tukar kepada simpanan emas. InsyaAllah benda ni boleh anda lakukan kalau anda ada masalah tak boleh menabung. Kalau siapa-siapa yang nak saya bantu, boleh isi beg biru di bawah, nanti saya PM.